Okay gang, Assalamualaikum, salam sejahtera. What up, I'm Audio, so welcome back to my YouTube channel guys. Okay, sekarang ni, hari ni aku macam jadi datuk-datuk sikit. Aku ada personal assistant aku. Tak ada. So, tadi sebenarnya kita baru habis settle ambil motor. Abang saya baru beli motor, Alhamdulillah, tahniah abang. Dan ada cerita lah, tapi tu konten aku tak cerita dalam konten ni. Mungkin aku ada buat konten khas untuk Abang Syed. Sebab kan Abang Syed ni, aku tak boleh panggil dia assistant ataupun macam mana lah. Dia ni kadang-kadang jadi bodyguard part time aku. Kadang-kadang bila aku nak jumpa orang, aku ajak dia. Sebab tangan dia besar sikit. Antara member aku yang tangan besar-besar, antaranya dia lah. Ada yang lain, tapi yang lain tu minta payment banyak sangat. Hal macam Abang Syed tak ada hal dia. Memang tahu kan? So sekarang ni gang, masuk dalam, pusingannya turun naik atas. Okay. So sekarang ni gang, sebenarnya untuk konten kali ni dia agak rushing. Sebenarnya pagi tadi ada settle kerja sikit dengan Abang Syed sekali. Sana boleh, sini yang boleh. Okay, so sekarang ni benda ni rushing sebabkan besok awak dan juga owner kereta ni akan ke Terengganu sebenarnya. Ada urusan kerja lah. Dan dalam masa yang sama dia melibatkan kereta ni kena kemas sikit. Okay, sekarang ni kereta Toyota Fortuner ni dia adalah 2009 punya. So sekarang ni kereta ni, lampu depan dia tu adalah dia bukan LED, dia bukan HID, dia adalah halogen. Halogen ni adalah lampu yang warna oranye lah. Lampu kereta-kereta lama tu, macam Wira benda semua. So masa tu pun aku tanya Mr. Tan ni lah, owner kedai ni, yang aku nak pergi ni. Dia cakap, Fortuner bukan LED ke? Bukan HID? Aku cakap tak, yang ni projector. Sedangkan yang ini, masa ketika dulu yang ini adalah yang high spec tau. Yang ini adalah 2.7 TRD Sportivo. Masa dulu Toyota TRD, sekarang kan dah GR kan. Okay, so sekarang ni apa aku nak buat adalah aku nak tukar lampu LED. Tengoklah kalau kena dengan bajet. Dan pun nak tengok macam mana. Lepas tu ada satu lampu tu, lampu dia kecil bang, tapi harga dia kena dengan kualiti dia lah. Tapi sebabkan dia kecil, so kau rasa macam betul ke ni lah. So nak tahu apa, stay tune. Sebenarnya yang ini adalah 4x4. Dia bagi aku, masa dulu aku nak pasang kat Myvi, tapi aku rasa aku fikir balik, aku letak dekat kereta parents aku ni lah. Dan thank you so much dekat Mr. Tan kerana banyak menolong dan dia pun banyak bagi special lah dekat aku. Aku pun appreciate juga. Okay, dan tak buang masa, let's go guys. Saya itu gratis, mantap. Hello, bye. So sekarang ni kita dah nak sampai. Ini apa hal lah ni, ya Allah. Ni one way Elza. Dengan bos saya. Mula aku nak salah bos saya, tapi bos saya tak salah Cik, ni dengan kau ni kau masuk, kau rapat sikit bang. Okay, cun, boleh. Tu bos, Mr. Tan. Okay, so sekarang ni dah sampai. So aku nak kena bincang dulu. And then aku nak tengok mana satu lampu. Dan lepas tu pemasangan, dan kita tengok macam mana. Aku harap semuanya berjalan dengan lancar. Bukan Okay geng, so ni dia Sam. Semalam aku tak bawa mic. Hari ni aku bawa mic. Tapi ni mic untuk seorang punya. Yang dua tu ada dalam. Tapi kau tengok Sam, seorang pakai dua mic kau tengok. Kiri kanan geng. Okay, so sekarang ni apa aku nak buat hari ni adalah sekarang ni lampu malam ni, dia asal kereta ni adalah halogen warna oranye. So aku tukar warna putih. Warna putih tu pun sebenarnya member aku bagi. Aku cek harga dalam 100 lebih. So kau tahulah bila harga macam tu, kualiti terang dia memang agak kurang sedikit lah. Okay, dan lepas tu sekarang ni bos ada share pasal lampu kecil tu. Mini. Yang mini tu. So sekarang ni aku tak tahu sama ada aku nak tukar dengan lampu yang ni ataupun aku nak letak sini. Sebab yang ni dulu pun aku pasang kat sini. Kereta ni usia Sam dah 17 tahun. 16 tahun aku pakai benda. Kau bayangkan hidup. Sebab aku ada buat switch on off. So that's why kalau jalan jauh aku sejak off lah. Dah sampai contoh pergi Terengganu kan, baru aku on. Kau bayangkan kan benda tu. Hidup lagi tau. Tak ada satu pun rosak.
Tapi aku tak tahu bos ada jual lagi ke tak lampu ni. Okay. So kita nak tengok je. Okay geng, so sekarang ni adalah tim fancy. Dia tengah nak pasang lampu. Okay, so ni lampu apa? Sebenarnya ni adalah kira aku panggil adalah lampu add-on tau. So lampu add-on ni adalah untuk tambahan supaya lebih terang bila waktu malam. Kadang-kadang sesetengah kereta tu bila waktu malam lampu jadi macam alamak, asal macam malap sikit So lagi-lagi macam kalau kereta-kereta yang lama, kalau nak tambah terang lagi, so bolehlah tambah lampu yang ini guys. So inilah dia lampu dia. Dia adalah lampu tambahan. So nanti aku akan tunjuk kat dalam tu sebab dia ada banyak, ada macam-macam jenis dan harga. So sekarang ni kita tengok. Ni boleh sini? Tak boleh tak? Pun jahat gak macam polis lah. So sekarang ni aku tengah test lagi kat mana. Okay, so sekarang ni lampu ni, so inilah dia lampu dia. So inilah lampu dia. So nanti aku akan tunjuk lebih detail. Lampu ni kau tengok kecil kan, tapi kecil-kecil cili padi geng. Okay, so sekarang ni lampu ni dia boleh dia ada dua function. Satu adalah lampu malam, kau hidup lampu dia hidup. Satu lagi lampu high beam. Kalau high beam orang kan dia ada dua function. Dan lepas lampu ni dia ada kipas. Sebab LED kan kalau tak ada kipas dia panas. So bila ada kipas ni untuk menyejukkan lampu ni. Okay, sekarang ni aku tak tahu untuk kereta parent aku ni, aku tak tahu aku nak letak sini ke. Okay, letak sini ke ataupun letak bawah ni ke. Sebab ni bang, kalau boleh bawah sikit bang. Ni dulu aku tambah lampu. So aku tak tahu aku nak cabut, aku nak gantikan dengan yang ni ke ataupun macam mana. So ni pun aku nak minta pendapat daripada Abang Syed pun juga. Dan aku nak minta pendapat daripada tim fancy juga. So dia orang cadang untuk letak sini. It's okay, it's okay. Wah, kau kalau awet. Yeah boy. Okay, so dia macam ni. So lampu ni dia berwarna putih. Dia warna putih. Dia ada warna putih, high beam warna kuning. Ada warna putih, high beam warna macam-macam lah, warna biru ke apa. Macam ni aku rasa macam style, tapi aku tak berapa confident sangat. Sebab aku rasa macam tak tahu lah, Mr. dia letak kat grill tau, kalau kita boleh tengok kereta dia. So kalau aku rasa kalau letak bawah, sorry, aku rasa kalau aku letak bawah dia entah. Sebab bawah pun dah ada lampu dah. Okay, bawah dah lampu abang Syed kata. So tak rasa macam batak lampu bang. Tak rasa macam batak kan. Banyak sangat lampu lah. ICT bergerak nanti. Jom kita tengok dulu kereta Volvo. Ada pasang ni sekarang. Jom. Dah okay. So sekarang ni Sam dia tunjuk dengan aku. Sam tunjuk dengan aku. Ni apa Sam? Oh, dia letak bawah. Ni letak bawah. Ini tak, sekarang ni okey. Dia memang ada wiper Memang ada wiper. Lain macam bang. Tak, ni bukan aku ejek tak ada. Tak, dia orang ni viewer aku. Kalau aku cakap macam tu, dia ingat aku ejek. Ya, tak ada. So, boleh angkat? Boleh. Oh, baik. So, ni apa air wiper? Oh, ni dia punya penahan dia. Penahan dia. Syahdu kan? Tak, sumpah gila tu Sam. Oh, so dia letak bawah lah. Sebabkan kereta ni dia tak ada fog lamp. Ada. Dan aku rasa dia letak macam ni pun nice lah. Tapi macam sebab kereta parents aku tu, dia macam fog lamp dah ada, tu dah ada, ni dah ada. So sekarang ni aku tak tahu nak letak mana. Tapi aku tengok kereta bos, dia pun ada letak juga. Ada cantik, boleh. Ada letak juga. Jom kita tengok wheel fire. Wheel fire bos. So wheel fire bos. Ni. Ni yang besar ni. Kalau abang boleh rapat sikit bang. Ni yang besar ni. So bila besar Sam, ni pun keluar agak lampu. Semua keluar. Oh, 3 lah. 3. 6 lah. Oh, okey. Macam dia bawah tak ada fog lamp Tak ada. Dia macam ni okey. Dia macam tu kan. Okey lah, aku rasa aku pun bersetuju letak kat grill lah. Cantik. Okey, korang komen. Okey, korang komen pun sebenarnya dah letak dah benda tu. Tapi kita boleh je pindah ke bawah. Sebab benda tu dia boleh Kata boleh apa? boleh adjust lah. Aku boleh letak mana, letak situ, letak sini kan. Pak Fik pun tak ada masalah. Okey. Mampu tu. Serius. Saya boleh. Okey, Dam. Macam mana Dam tadi? Okey. Okey, sebab kereta ni tinggi kan Dam kan? Okey. So kalau kat sini dia senang lekat lah. Oh, senang ikat. Okey, kalau macam ni. Oh, okey. Okey. Sini ada satu
sehari lagi dia 3M. Kalau I pakai 3M dia panas. Okey, kipas tak keluar. Oh, okey. Dia punya kipas. Yelah. Oh, dia dah betik kat situ dah bukan kat bawah dah Kalau bawah. Okey. Sini lah. Ya. Itu pun menjadi masalah ni sebab kereta ni adalah kereta tinggi. Tapi kita boleh cuba lah. Boleh cuba, tak apa dah. Itu pasang boleh dah. Boleh, kau pasang dulu. Nanti kita tengok. Aku rasa macam nak tukar LED tau, dia punya tu. Jom kita tengok dulu. Okay, so sekarang ni awak dengan Sam, kita nak tengok lampu, jenis lampu. Tu pun ada tapi sekarang ni kita tunjuk dekat sini bahagian dalam ni. Okay, so selalunya Sam ni dia berada di TikTok. Sekarang ni aku tarik dia masuk dekat aku punya YouTube untuk explanation yang lebih simple lah sebab actually Sam ni dulu dia punya hasil tangan dia dulu bahagian lain tau. Rap. Dulu rapping. Tak betul, dulu bahagian rap. Rapping. Kau bayangkan. So aku punya Myvi punya bumper pun aku rasa boleh minta tolong dia. Tak serius kan? Betul. Okay, so sekarang ni Sam. Okay. Aku tanya simple lah. Apa beza LED yang kecil tu, lampu tu dengan projektor? Aku rasa dua LED. Dua LED. Cuma kalau yang besar ni dia lebih power lah. Lagi terang, lagi solid, lagi satu dia punya lampu tu lebih panjang ke depan lah. Betul. Sebab yang ni dia punya bulat. Tapi kalau kita tengok yang kecil ni, kan LED kecil macam ni, jadi dia spesifik petak macam tu je. Okay, alright. Dia macam ni. So contoh yang ni kan kita bandingkan. Ini sebenarnya dipanggil lampu tambahan ke? Ini kita boleh cakap tambahan boleh lah kan? Sebab dia tak letak lah. Betul. Dia kata tambahan boleh, dia tengok atas design. Ada satu tu tempat dia kecil juga. Tapi memang ada khas untuk satu-satu kereta tu. Body kit memang dah ada. Yang kecil punya ada. Macam ni. Macam ni kecil. Kadang-kadang ada dah body kit yang dah termasuk. Dia memang kosong. So tinggal letak dia. Plug and play lah. Okay. Kalau yang ni dia nipis. Jadi nak boleh add on boleh. Nak kata nak bagi nampak cantik sporty pun boleh, tak ada masalah. So ni kira dia punya satu geng kategori dia lah. Betul. Tapi yang ni dia lebih advance sebab aku nampak dia ada 3 mata. So macam orang kalau kau tahu geng-geng FD Civic ada satu bumper Mugen tak silap aku, dia panggil mata kucing. Kalau kau tahu mata kucing tu, satu ketul tu tak silap aku 1,500. Tapi JDM lah. JDM lah, kau tahu lah, Honda kan? So aku memang tak berani nak sentuh. Seminta maaf Abang H. So sekarang ni aku dah faham sebab aku jujur sebenarnya aku tak tahu pun apa beza LED yang ni dengan projektor. Sebab dua-dua nama LED juga. So apa yang aku faham lagi satu, kalau macam Myvi Gen 1 dia tak ada dia punya kaca ni. So kalau pakai LED macam ni, kalau buka dia akan pecah. Kalau macam ni dia akan tembak tu sekata. Betul. Betul tak? Betul, pandai. So aku dah mengkaji awal baik. Dan lepas tu tadi kita pasang ni. Dan lepas tu ni sebenarnya LED kan? Dia punya mentol tak ada? Mentol tak ada. Ni sekali ni. Dia macam ni. Ni design dia macam ni. Dia tak ada dia punya kaca dia. Selalu kan ada yang muncul depan tu kan. Muncul depan tu. Ini sebab tu aku cakap fancy ni lain macam sikit. Lain macam sikit geng. Betul. Dan ni boleh kawal. Ini boleh kawal. Kita boleh test. Cuba tengok ni. Seram gak tengok dia punya. Nampak ni maksud aku, dia tak pecah. Nampak? Kau nampak dia punya ni dia punya keutamaan dia. Ni high beam. Dia. Gila terang geng. Gila, ini kalau orang kau ajar kan. Kau pasang selalu bil fire kita budak-budak Myvi kan. Ni dia pakai bil fire. Bil fire betul. Sorry. So macam mana boleh ni tanpa ada wire? Teknologi. Ke dalam ni memang dah ada. Ya. Custom lah. So ni sama dengan ni, Sam? Sama, lebih kurang sama. Sama lah. Ni warna merah. Brand sajalah. Brand. Ni BNO, ini LED, ni biasa 14. Okay. So sekarang ni dah faham. So aku tak nak sentuh pasal halogen, HID sebab aku baru teringat. Dulu aku dah pernah buat konten. Dulu aku dah pernah buat. So sekarang ni aku nak tengok mentol pula. So sekarang ni kita dekat bahagian mentol. So LED dia macam ni. Ni. Aku risau betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dia. So ni lah dia. Ni jenama aura. Berat dia punya ni. Berat. Ada kipas belakang dia. Ya. So ni lah dia LED. Ni bukan LED tau. Ini dia macam bulb biasa halogen. Bulb biasa halogen tu.
Dia halogen tapi berwarna putih. Alright. Jangan tengok harga. Jangan tengok harga. Tapi tengok kualiti. Banyak apa? Okey. Tak seram aku tengok dia punya ni. Dia punya design. Boleh pegang. Boleh tak masalah. Gila kau berat tu ni. Dah lagi aku letak balik. Tak aku takut tu tengok dia punya. Banyak. Ni ada ni. Bos. Oh bos. Cik. Mana yang paling paling mahal ni? Paling mahal. Yang ni kan. Dia kurang ni. Nampak pelik-pelik tu mahal lah tu. Oh ya lah tu lain macam dia punya ni. Ini kan ni. Cantik 500 lebih. 600. Tapi dia selalu yang mahal-mahal. Dia tak display. Dia dalam kotak. Oh. Ya. 800. Oh 8 geng. Dia barang limited dia tak boleh buat keluar. Okey faham. Ni 60 watt. Ni 80 watt tak salah aku. So apa beza dia? Dia punya ketahanan, dia punya kipas, makan bateri. Makan bateri. Tengok dia punya function tu lah. Tapi padu lah. 90 watt. Aduh. Kat apa? No! God, please, no! No!